Meninggal rumah dia tu dengan kereta dia tu suami dia dapat. Nampak tak? Itu kan harta anak saya. Itu kan harta anak saya. Kenapa pula tiba-tiba dia yang berhak, lepas tu dia dapat separuh pula? Di sini menunjukkan bahawa dia kurang jelas. Betul tak? Ibu, haram bagi kita sebagai mertua menghalang harta tersebut diperolehi oleh suami dia, oleh anak dia. Faham tak? Kerana itu perintah Allah. Bila kata perintah Allah, wajib laksana. Ya ibu dan ayah. Baik. Kerana apa? Kerana ada dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 12. Allah Ta'ala kata apa? Dan bagi kamu, iaitu suami, separuh daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4. Bila sebut jika mereka mempunyai anak, ni anak apa? Allah Ta'ala tak sebut anak angkat ke, anak kandung ke, anak susuan ke, anak si ibu sebapa ke, anak sebapa ke, anak si ibu ke. Allah bagi ayat tu umum je. Jika kamu tak ada anak. Jadi, jika kamu ada anak, bila kamu ada anak, maknanya apa ibu? Di sini menunjukkan bahawa bahagian suami tu, dia memberi kesan apabila si mati tu ada anak dan tak ada anak. Kalau ada anak pula, tengok anak yang macam mana. Saya tak letak dekat situ bapa kan. Saya tak letak dekat situ ibu kan. Ibu, untuk makluman ibu dan ayah, nota tambahan ibu boleh buat. Ibu dan ayah si mati, ibu dan ayah si mati, iaitu isteri tersebut, tidak memberi kesan kepada bahagian suami si mati. Sekali lagi saya kata, macam ibu cakap tadi lah, kenapa pula suami dia, menantu saya dapat separuh, sedangkan dia, anak saya ni, saya masih ada lagi, mak dia masih ada, ayah dia masih ada. Memberi kesan apabila si mati tu ada anak dan tak ada anak. Kalau ada anak pula, tengok anak yang macam mana. Saya tak letak dekat situ bapa kan. Saya tak letak dekat situ ibu kan. Ibu, untuk makluman ibu dan ayah, nota tambahan ibu boleh buat. Ibu dan ayah si mati, ibu dan ayah si mati, iaitu isteri tersebut, tidak memberi kesan kepada bahagian suami si mati. Sekali lagi saya kata, macam ibu cakap tadi lah, kenapa pula suami dia, menantu saya dapat separuh, sedangkan dia, anak saya ni, saya masih ada lagi, mak dia masih ada, ayah dia masih ada. Nampak tak? Sepatutnya itu harta anak saya, maka kamilah yang dapat. Betul tak? Jadi ibu dan ayah kena ingat, ayah dan ibu si mati, iaitu isteri, tidak memberi kesan kepada bahagian suami. Faham Jelas. Ini hukum, kita kena bagi tahu. Ya, baik. Prinsip utama yang dipakai iaitu bahagian suami ditentukan berdasarkan ada atau tidak waris keturunan, iaitu anak atau cucu yang diiktiraf syarak. Kenapa saya sebut diiktiraf syarak? Sebab ada anak yang tak diiktiraf syarak. Sebagai contoh, anak zina, anak syubhah, anak apa lagi? Li'an, anak susuan. Anak susuan ni diiktiraf syarak, tetapi dia hanya haram berkahwin saja, tetapi dia tidak boleh mewarisi harta. Itu dia. Baik. Syarat daripada pihak si mati. Sekarang kita cerita isunya hari ini, iaitu kalau isteri meninggal. Ibu jangan kecil hati bulan depan suami pula meninggal. Kenapa saya buat isteri dulu? Sebab biasanya yang mati cepat ni suami. Itu kita buat isteri dulu, kasih lebutkan hati suami dulu. Baik, sambung.
Baik, dalil hadis daripada hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kata apa? Anak itu milik pemilik firash, iaitu perkahwinan yang sah. Dan bagi penzina hanyalah kerugian. Baik ibu dan ayah, dah nampak Jadi maknanya ada ayat Quran tak? Ada. Ada hadis Nabi tak? Ada. Bila ada ayat Quran, kita boleh menafikan tak? Tak boleh. Kita boleh tak nak bagi tak? Tak boleh. Malahan kita bertanggungjawab untuk bagi. Nampak? Baik. Yang pertama, kita tengok situasi yang pertama, iaitu suami yang kematian isteri yang tiada anak, tak ada anak langsung. Maka bahagian suami itu 1/2. Nampak tak? Separuh ataupun ibu tulis 50% daripada harta isteri dia tu dia berhak dapat. Dia wajib dapat. Nampak kita sebagai menantu, kita kena tahu. Kalau contoh yang meninggal tu menantu kita perempuan, kita ada anak lelaki. Nampak tak? Kita anak lelaki. Yang meninggal tu menantu kita, isteri dia. Maka kita kena bagi tahu, loh, kamu punya bahagian ni, kamu tak ada anak dengan isteri kamu. Bahagian kamu 1/2. Ingat, kamu pesan dengan mak kamu. Kamu pesan dengan keluarga dia, kamu punya bahagian. Ini tanggungjawab. Apa yang saya cakap tadi bukan istilah kita gila harta, tak. Sama seperti ibu, saya buat contoh, kan? Bila anak kita balik rumah, kan, kita cakap dengan anak kita, "Long, dah semayang belum?" Kan? "Awak dah semayang belum?" Mak tak berhak tanya. Itu hak saya. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Betul tak? Tanggungjawab kita, betul tak? Maka Allah Ta'ala kata apa? Lagi-lagilah kalau ayah kita, "Long, awak dah semayang belum?" "Abah, itu hak saya. Abah jangan pertikaikan. Saya semayang atau tidak, itu hak saya." Mana boleh. Betul tak? Ibu dan ayah, betul tak? Mana boleh pertikai? Itu dah perintah Allah. Betul tak? Sama je dengan isteri kita. "Awak dah semayang belum?" "Belum." "Abang, ini beri saya hak kebebasan untuk saya nak semayang atau tidak. Awak tak boleh masuk campur." Mana boleh. Nampak tak? Kerana apa? Apabila diperintahkan oleh Allah, kita kena buat. Ibu dan ayah, faham jelas Baik. Jadi buktinya apa? Jika si mati